Hello guys, hari ni kita akan tunjukkan tutorial cara-cara untuk membeli Zeus Root yang saya try pakai ni. Untuk orang-orang pemula lepas beli champion, kalau korang nak beli Zeus Root, bagus tau. Sebab Zeus Root ni dia boleh bagi duit kita cepat je banyak. Nampak macam duit saya sekarang ada 1,700,000 lebih. Senang je dapat. Sebab Zeus Root ni dia boleh tukarkan ikan yang biasa tu jadi elektrik. Tapi sebelum tu, untuk sesiapa yang tak tahu cara nak masuk Atlantis ni, korang boleh tengok video sebelum ni. Saya ada tunjukkan cara-cara nak beli Root champion ni dan cara masuk Atlantis. Dan untuk pergi beli Zeus Root ni, kita kena pergi kat sini. Nampak tak? Tangga ni. Okay, kita kena selesaikan mission ni. Susah sikit lah guys. Ni memang susah. So korang kena banyakkan bersabar. Terus korang just straight. And then korang nampak tak binatang terbang kan? Korang lompat je. Lompat. Tu dia akan teleportkan kita ke tempat ini. Wow. Dia ada dua tempat tau guys. Dua tempat game. Dia cuma bagi korang 5 minit untuk selesaikan dua tempat ni. Dia akan bagi password. Korang kena ingat tau password. Ini guys macam green light. Green light korang yang suka speed game tu. Korang kan kalau dipandang macam ni kau jangan gerak. Kita belakang berhenti. Kalau mati jangan risau, dia akan spawn balik kat sini. Cuma kita kena mulakan balik. Kat belakang benda tu ada nombor, ada kod. Itu kod yang kita nak tau. Cuma dia bagi, kalau satu game ni dia akan bagi 2-3 kod kat tau. Satu lagi game yang ni nampak. Tu dia jatuh. Korang kena pandai-pandai lah pilih yang mana yang tidak akan jatuh. Macam macam tu pandai-pandai. Jadi sampai ke hujung sana dia akan ada kod. Kalau dah dapat 6 kod tu lengkap. Korang pergi sini straight. Pintu yang ni terkunci tau guys. Ini sebenarnya terkunci. Ni korang masukkan dulu semua. Masukkan apa yang korang dapat. Lepas tu pintu ni akan terbuka. Inilah Zeus Root ni yang kita mahu cari. Dan harga dia adalah 1,700,000. Korang kena kumpul duit dulu lah nak beli. Okay, saya nak tunjuk statistik Zeus Root ni. Kenapa korang patut beli? Sebab dia memang berbaloi. Dia punya speed je 70%. Luck dia 70%. Tinggi tu. Kontrol dia 0.50. Sehingga 20%. KG dia infinity. Korang boleh tangkap lah apa-apa ikan sebab dia infinity. Dan korang jangan lupa selesaikan ni dulu tau. Tapi ni sebenarnya adalah mission yang lain. Ini adalah untuk selesaikan mission character root. So sebenarnya kan bila korang dah beli Zeus Root ni kan, korang boleh mancing kat sini guys. Pakai Zeus Root ni dapat ikan mudah gila. Tengok nanti kan dia akan ada kuasa dia tau. So dia tu ada lompat air macam lompat umbu ni. Dapat legend mighty. Memang mudah. Dan bila dia jadi elektrik mahal lah korang. Sebenarnya Zeus Root ni dia punya putih ni kan 20%. So kan kecil je guys. Agak susah lah sikit korang nak tangkap. Itu kelemahan dia lah. Tapi kan kalau korang nak macam saya ni, saya enchant lah korang. Enchant tu kalau korang nak tahu macam mana cara nak enchant, saya boleh tunjukkan video lagi. Dan korang nampak tak tu? Bila pakai Zeus Root tu korang nampak tak lompat warna ungu ni kan? Inilah kuasa dia. Kuasa ni kalau korang mancing senang je dapat legend atau mighty. And then kita tengok nampak tak? Dia putus satu elektrik. Dia elektrik macam ni. Korang jual dengan ikan yang tak ada elektrik, beza gila. Nanti saya tunjukkan perbezaan antara ikan yang ada elektrik kat depan ni dengan ikan yang tak ada elektrik. Harga dia berbeza korang. Okay kan, untuk korang yang tak tahu kan, dekat Atlantis sebenarnya ada micin. Sekarang kita nak tunjukkan jual-jual ikan ni. Okay, ikan common dia lah, ikan common dia. Okay, so ikan common kita 70.6 kg. Kita jual yang tak elektrik lah kan, yang tak gunakan kuasa Zeus lagi. 70.6 kg kita dapat berapa? 486. Okay, kita tengok yang dah elektrik ni kuasa Zeus tau. Ni sambil korang lah yang tadi 70 lebih kan. Tulis elektrik dan nampak tak beza dia. Kalau tak ada Zeus 886. Ni kalau ada Zeus 1901. Beza guys, beza gila. Kalau tu saya suggest beli macam ni sebab mudahkan korang untuk dapatkan duit. So boleh korang beli root yang lebih mahal dan lebih hebat. Okay guys, itu saja untuk hari ni. Harap saya punya tutorial ni dapat membantu anda untuk menambahkan duit anda lagi. So tunggu next video, saya akan tunjuk cara-cara untuk enchant root. Terima kasih.